segelas yang kita minum sudah mengandungi 1000 mg. So, bukan kata produk lain tak bagus. Produk ni lebih mudah, simple. Segelas, semuanya ada. Okay. Dan of course, kolesterol ni bukan makanan pertama ke penghidupan. Tiada pengganti dan talian kepada kehidupan. Kenapa kami cerita juga pasal points ni? Kenapa? Sebab seperti anda tahu, kalau anak lembu ni dilahirkan, lalu dipisahkan dengan anak dia, tak kasih anak dia minum kolesterol mak dia yang awal-awal yang 3 hari pertama, tidak ada makanan, tidak ada ubat, tidak ada suplemen yang boleh mampu menghidupkan anak lembu tadi. Tetap akan mati sekiranya dia tak dapat akses kepada kolesterol mak dia yang 3 hari pertama tu. Okey. So, maknanya tidak ada bahan ganti. So, cuba bayangkan apakah manfaat yang bakal anda terlepas sekiranya anda tak guna produk ni. Ya? Okey. So, mungkin kita boleh tengok sikit. Di antara pengguna kita yang dah guna yang merah-merah tu, semua yang testimoni terbaru. Ya. So, hari ni mungkin kita nak cerita sikit pasal testimoni kita yang... Siapa dekat sini? Zila ada tak? Zila ada tak? Ada, Abang Nik. Assalamualaikum Zila. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baru baik pulih daripada COVID. Alhamdulillah. Okey, mungkin Zila boleh cerita sikit pengalaman Zila menggunakan produk kita. Assalamualaikum. Okey, saya memang dah guna produk ni dah lama lah. Untuk sakit gastrik. Tapi baru-baru ni kita kan hidup dalam keadaan pandemik ni, so kita perlu berjaga-jaga. Dan alhamdulillah sebab badan ni memang dah ambil alpha lipid dengan Immu4. So Zila kena COVID pun Zila tak tahu bila. Yang pastinya 30 hari bulan 8 masa itulah Zila macam rasa tak sedap badan je lah. Rasa tak sedap badan, macam badan lemas sikit. Tapi masa tu Zila ingatkan mungkin Zila tak cukup rehat sebab dah terlalu banyak sangat buat kerja kan. So Zila ingatkan tak cukup rehat lah masa tu. Rabu maknanya 1 hari bulan 9 tu macam hidung tersumbat. Masa tu hidung tersumbat. So kita pun macam fikir tak apalah, kena sesama biasa. Petang tu Zila dah rasa macam tak sedap lah sebab Zila tak dapat bau. Yang Zila perasan Zila tak dapat bau tu sebab masa setiap hari memang setiap petang Zila akan hidupkan yang bukhar tu, yang arak punya wangian tu, Zila akan hidupkan wangian tu lah setiap petang. Tapi yang peliknya Zila tak bau langsung wangian tu. Zila tak dapat rasa bau tu. Terus Zila buat test, dekat rumah memang dah ada COVID kit kan. So bila Zila buat test tu, Zila dapati Zila ada Zila positif lah. Memang tak sangka-sangka masa tu positif. Tapi kita terima dengan keadaan yang tenang lah. Memang tak rasa macam kelang kabut ke down ke, tak adalah sebab takut terjadi apa-apa kan. So lepas dah tahu COVID tu, kita rasa takut jugalah diri ni, takut oksigen down ke apa ke. Tapi dalam masa yang kena COVID tu, alhamdulillah, Zila tak ada batuk, Zila tak ada demam, Zila tak ada simptom-simptom COVID langsung pun. Hanya diri rasa dan bahu saja tak ada. Masa tu memang alhamdulillah. Yang bau dengan rasa pun hanya 2 hari je. Hanya 2 hari je nikmat tu hilang. Dan selepas tu Zila dapat balik. Semulalah semua tu. Dapat balik semula tu. Ini disebabkan dengan apa tahu, Zila amalkan Lifeline dengan Immu4 saja. Masa Zila kena COVID tu, Zila hanya ambil Lifeline dengan Immu4 saja. Dos tu Zila hanya lebihkan lah. Zila lebihkan. So Lifeline tu selalunya kita minum setiap pagi. Tapi Zila ambil 3 kali. Pagi, petang dengan malam lah Zila ambil. Dan Immu4 tu setiap 3 jam Zila ambil setiap 3 jam 1 biji. Zila ambil macam tu. Hanya 2 barang ni saja Zila pakai untuk coverkan balik diri Zila ni. Alhamdulillah. So, makna cepat recover kan? Makna tak teruk, tak sempat teruk. Lepas tu dia cepat recover.
Betul, 30 Dan hari bulan 8 hingga 31 bulan 8 tu badan Zila macam letih-letih. Masa 2 hari tu je Zila tak boleh nak bangun, memang terbaring je lah masa tu kan. So hari yang ketiga, hari yang selepas tu Zila tak dapat diri rasa dan bau 2 hari je. Lepas tu okey. Lepas tu dah okey. Lepas tu tenaga Zila pun macam biasalah. Alhamdulillah. Zila dah rasa macam normal lah. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa apa. Tapi masa yang dah nak habis tu lah, masa hari yang ke-10 tu, jangan kita ingat kita dah sihat. Masa hari ke-10 tu Zila dah kurangkan tau minum. Maknanya Zila ambil Lifeline macam biasa. Lepas tu Zila ambil Immufor macam biasalah. 1 biji pagi, 1 biji malam kan. Tapi sebenarnya bila kita dah tahu diri kita ni nak habis COVID, rupa-rupa masa tu lah dia akan attack balik. Zila jadi penat sikit. Tak ada apa yang teruk lah. Cuma Zila jadi macam penat sikit lah. Macam nak pergi ruang tamu ke dapur pun Zila dah penat. Wow. So lepas pada tu Zila ambil macam biasa, macam yang sebelum ni yang Zila kena COVID ni, Zila ambil dua kali Lifeline pagi, Lifeline malam. Lepas tu Immufor Zila anjakkan lah 4 jam sekali. Itu Zila buat selama 3 hari. Alhamdulillah sekarang ni dah lebih daripada 15 hari dah. Zila dah sihat sempurna lah. Tenaga Zila dah seperti biasa. Alhamdulillah. Dah tak, semua dah memang energi dia lain macam. Ya, tunggu bisnes pula nak naik. Alhamdulillah. Okey, Zila ni sudah 2 dos kan? Sudah 2 dos dan lebih dah 14 hari. Betul tak? Betul. Tapi tetap kena. Betul. Tetap kena COVID walaupun tak keluar rumah. Ya, saya tak keluar rumah. Saya seorang suri rumah yang masuk tak dalam keluar rumah. Walaupun saya buat bisnes online ni, bisnes new image ni, tapi saya tak keluar rumah. Saya hanya berbisnes dengan orang melalui telefon sahaja. Saya tak pergi mana. Barang dapur pun saya gunakan online. Memang saya tak keluar rumah. Pun kena. Itulah sebab bila kita kata duduk rumah pun sebenarnya tidak jugalah mendatangkan kita punya safety sebenarnya. So benda tu kita harus ada. Lifeline dengan Immufor tu memang kena ada. Wajibnya. Betul Zila. Okey, so kesan daripada tu pasal maknanya Zila cerita ni bagi kami lah dengan maknanya bagaimana cara untuk kita mengurus COVID. Kan sebab Zila siapa yang kena? Zila kena. Zila seorang saja yang kena. Anak-anak dengan suami alhamdulillah diorang negatif. Lepas hari yang ke-10 Zila dah habis COVID tu pun Zila buat test lagi dengan diorang pun alhamdulillah diorang still lagi negatif lah. Steady. Satu keluarga guna ya. Alhamdulillah. Terima kasih Zila. Okey Zila. Okey, itu pasal COVID lah. And then Zila pun cakap itu Zila ada gastrik pun alhamdulillah ya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dan Abang ingat first time Zila datang rumah itu sebab masa dalam kandungan 4 bulan tu baby tu tidak ekograf kan. Maknanya tidak sempurna seperti ekograf yang doktor nak lah. Lepas tu Zila guna Lifeline. Zila lagi check balik berapa minggu lepas tu guna Lifeline? 2 minggu je. 2 minggu Zila guna Lifeline. Lepas tu pergi check up, buat full check up balik dengan doktor sebab masa tu memang dah kena full lah. Dia x-ray lah, dia scan lah. Bukan check up biasa lah. Kita kena buat check up yang lagi detail kan. So doktor sendiri terperanjat. Dia kata dalam masa 2 minggu baby dah berubah. Sebab masa tu memang tumbesaran dia memang tak cantik sangat. Sebelum 2 minggu saya minum. Betul, sebab Benik tengok you tunjuk graf hari tu kan. Graf dia tak sama, tak ikut graf yang sebenar. Dia dah lari graf tu. Dia lari so, banyak. 2 minggu. You pergi check balik, graf dah sempurna. Okey balik kan? Normal. Alhamdulillah. Masa yang dah normal tu terus saya bagi tahu Benik dengan Kak Rina memang dah happy sangatlah masa tu. Sebab kita risau juga kan. Betul. Masa tu. Okey Zila, selain pada tu bagaimana dengan income? Zila pun selain pada guna, mula-mula guna dulu, lepas tu Zila ada promote sikit sebab dah ada kesan kan. So mungkin Zila bagi tahu apa ni, bulan lepas Zila jadi
Bulan mana? Bulan Bulan Julai Zila jadi supervisor. okey. Bulan tu juga Zila baru ceburilah bidang daripada untuk ceburi new image ni untuk menjadi seorang penjual kan. So Julai tu Zila baru join ahli, Zila baru je membuat jana pendapatan tu, Zila jadi supervisor dalam masa 2 minggu masa Julai tu. Wah. Lepas tu naik pangkat jadi supervisor teruslah, fast track. Terus naik pangkat masa tu. Dan lepas tu bulan 8, dalam 15 hari bulan 8 tu kita akan dapat income kita yang saya dapat income saya yang pertama lah. Saya tak sangka lah saya dapat dalam RM310 masa tu. Wah, upah jadi supervisor. Upah jadi supervisor. Memang tak sangka lah. Memang adalah dalam bank, memang dapatlah duit tu kan. Memang tak jaga. Alhamdulillah. Lepas tu bulan seterusnya naik pangkat. Lepas tu bulan 8 tu saya terus buat lagi lah dengan suami support kan. So dalam masa 2 minggu tu saya dapat hidupkan 2 supervisor dan dalam masa 2 minggu tu saya dapat jadi manager. Wah, lepas tu gaji manager dapat dah? Gaji manager baru-baru ni dapat lagi lah, saya terkejut. Saya dapat 5 kali ganda. Maknanya saya dapat dalam RM1,537. Wah. Hanya dengan saya hidupkan 2 kaki supervisor, saya naik manager, saya punya sales mendadak lah. Memang tak sangka lah, saya gembira sangat lah. Memang 5 kali ganda. Dalam masa 2 bulan 5 kali ganda. Bukan kali ganda, bukan 2 kali ganda. 5 kali ganda. Di musim-musim pandemik ni. Betul. Allahu Akbar. Tahniah untuk Zila. Terima kasih. Terima kasih Zila kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih.